apa lagi yang kita boleh buat? Ada satu zikir yang tuan-tuan tolong jangan lepaskan zikir ini. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik zikir pada hari Arafah ni Nabi SAW sebut sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan para nabi sebelum aku adalah, Nabi kata, okey, ni dia punya zikir tau. Banyakkan zikir-zikir ni. Alah, ni kalau saya sebut ni mesti boleh sambung punya. La ilaha illallah. Okay, cuba sama kita ikut, boleh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni biasa dah kita zikirkan lepas sembahyang kan. Inilah yang kita kena banyakkan nanti dalam hari Arafah nanti, 9 Zulhijjah nanti, sebab Nabi kata inilah sebaik-baik zikir yang kalau kita boleh zikir. Apa maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah melainkan Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Oh, Allah suka sungguh kalau kita boleh zikir dengan zikir ni, dan Nabi pun suka sangat. Apa lagi amalan kita boleh buat pada 10 hari yang terawal ni? Of course lah tuan-tuan, bila hari raya dia akan datang dengan Allahu Akbar Allah, kita kena takbir. So memperbanyakkan takbir nanti dalam masa hari raya nanti. Tuan-tuan jangan takbir awal sangat kan. Kita buat praktis lah dulu, buatlah 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, sabar dulu jap kan. Tunggu nanti hari raya kita takbir. Nanti memperbanyakkan kita dalam 10 hari terawal ni untuk kita bersedekah. Dan juga dalam konteks sedekah tuan-tuan, saya nak share sikit lah bab sedekah. Betul lah tu, sedekah tu senyum pun sedekah kan. Kita ni macam-macam cara nak sedekah, bukan dengan duit je. Tapi tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita kan tuan-tuan pernah tengok kan sini buat sembahyang Jumaat, haji-haji pernah tengok tak tabung lalu orang senyum depan tabung? Apa pasal kau senyum depan tabung ni? Yang sedekah. Tuan-tuan, betul lah tu, betul lah, tak salah pun senyum sedekah. Tapi kalau setiap minggu senyum, sebab bil elektrik bayar pakai duit, bukan pakai senyum tuan-tuan kan. Ini aircon ni, lampu ni semua pakai duit, bukan pakai senyum. Sebab itulah Nabi sebut, engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kalau engkau tak boleh bagi apa yang kau sangat sayang. Contoh macam mana tuan-tuan nak tahu sedekah tu sedekah yang banyak pahala? Contoh tabung sampai kan, tuan-tuan kena check, tuan-tuan hulur dulu RM1. Dia ikut warna, beza gigil. Contohlah sampai warna biru RM1, tak gigil, tuan-tuan pahala tak banyak lagi tu, tak capai lagi, kesempurnaan tu tak capai lagi. Keluar pula yang warna hijau RM5, biasa lagi. Keluar pula yang RM10, dah gigil sikit tapi tak gigil sangat. Tuan-tuan cuba yang RM50, tuan-tuan dah gigil dah. Tapi tuan-tuan nak nampak lagi Parkinson tuan-tuan, cuba yang keluar yang warna ungu tuan-tuan. Kalau yang tu lagi gegar tuan-tuan, yang gegar tu lah tuan-tuan masuk. Sebab di situlah ada mujahadah, di situlah kesempurnaan. Sebab tuan-tuan, sedekah ni dia nak membuang rasa memiliki. Sebab kenapa kita rasa susah nak bagi? Sebab kita rasa duit ni kita punya. Padahal tuan-tuan, bila kita bagi, Allah akan ganti lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Jadi sedekah tu adalah cara untuk kita membuang rasa keakuan, rasa pemilikan itu. Dan kenalah tuan-tuan, ni part ni lah nak cerita lebih sikit. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Raya Haji ni dia berkait dengan Nabi apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, betul tak? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni nak dapat anak bukan main lama lagi, nak kena tunggu sampai umur usianya dah emas, baru dah dapat Nabi Ismail. Dapat pula Nabi Ismail, bukan boleh main-main seronok-seronok dengan anak tersebut, kena tinggal pula dekat padang pasir yang tak ada hidupan dengan Siti Hajar. Tinggal ke situ. Ayah ni sayang anak, punyalah tunggulah muda keluar, kena tinggal pula dekat padang pasir. Seorang ayah ni yang sayang anak ni, itu adalah satu benda yang sangat memeritkan. Tapi sebab perintah Allah, ditinggalkan. Tuan-tuan, saya pendekkan cerita tuan-tuan. Dah remaja, boleh ambil semula. Ambil semula, datang perintah seterusnya. Apa dia? Sembelih pula anak. Wah, sembelih pula anak. Tapi Nabi Ibrahim, dia tanya pada anak Nabi Ismail, wahai Ismail, aku kena sembelih engkau. Nabi Ismail kata, ni perintah Allah ke? Ya, ni perintah Allah. Kalau ni perintah Allah, wahai ayahku, jalankan. Sesungguhnya kau akan nampak aku ni di kalangan orang-orang yang bersabar. Masa sembelih tu tuan-tuan, apa jadi?
Tuan-tuan pun tahu cerita ni jadi apa tuan-tuan kan. Maka kalau dalam masa sekarang ni swap ditukar. Nabi Ismail ni ditukarkan dengan kibas. Kita pernah dengar cerita ni. Dan akhirnya kibas itu disembelih. Tuan-tuan, sebenarnya ada satu misi tersirat dekat sini. Ini pun tuan-tuan jangan cerita ke orang lain tuan-tuan. Kita je tuan-tuan. Siapa suruh dia tak datang. Tuan-tuan, sebenarnya Allah bukan perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Tapi sebenarnya yang berlaku adalah Allah nak sembelih rasa memiliki Nabi Ibrahim ke atas Nabi Ismail. Untuk Allah ajar kita melalui kisah ni, hakikatnya kita tak memiliki apa-apa pun. Jawatan kita, harta kita, anak kita, ni rumah kita, isteri kita, apa yang kita ada hari ni, ini semua bukan kita punya. Ni semua hak Allah. Maka korban itu adalah cara untuk didik kita nak bagi tahu tak ada satu pun kau punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya kita akan kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa ini aku punya, tuan-tuan sabar jap, nanti mesti kena uji punya. Sebab kita rasa itu kita punya. Tuan-tuan, bukan takat anak, harta, jawatan, kita pun bukan kita punya. Kalau kita rasa itu kita punya, tak ada beza pun kita dengan Qarun. Qarun kan kaya raya. Dia punya harta bukan main banyak. Kalau kat Sungai Udang ni ada harta, kita bagi harta apa? Harta Qarun. Qarun pun tak sampai sini pun kita bagi dia punya harta. Tuan-tuan, pendek cerita tuan-tuan, Qarun ni orang datang jumpa dia, dia kata, wahai Qarun, macam mana kau boleh kaya sangat ni? Bagi tahu kami. Apa kata Qarun? Ini semua harta kekayaan yang aku ada ni, harta Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub ni semua ni, ini semua adalah disebabkan kebijaksanaan dan juga titik peluk aku. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Qarun ini telah dijahanamkan, dibenamkan ke dalam bumi, mati dengan harta-harta dia juga. Untuk Allah bagi tahu, tak ada satu pun yang kau punya dan kau boleh berbangga-bangga dengan apa yang kau ada, sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dengan Qarun, siapa lagi kaya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan takat dia punya kaya, dia ada kerajaan. Dia ni dia punya kekuasaan dia meliputi bukan manusia saja, jin, angin, laut, semut, semua dia. Tapi tuan-tuan, apa yang dirakamkan dalam Quran apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Sulaiman, wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau telah diberikan kurniaan yang sangat besar. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Tuan-tuan, inilah paling dahsyat lagi tuan-tuan. Haza min fadli Rabbi itu apa dah? Maksudnya, sesungguhnya, dan kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya ni semua ni jawatan-jawatan kerajaan, harta semua yang aku ada ni semua adalah kurniaan daripada Allah. Ni bukan satu pun aku punya. Tahu tak apa jadi? Allah tambahkan lagi kerajaan Nabi Sulaiman, Allah tambahkan lagi rezeki, Allah tambahkan lagi kekuasaan, Allah tambahkan lagi harta Nabi Sulaiman AS. Lagi kita menafikan diri kita punya hak ke atas sesuatu, lagi Allah tambah lagi. Sebab kita sudah pun menjadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, itulah tingkatan paling tinggi sebagai satu orang manusia. La haula wala quwwata illa billah. Masa sembelih tu tuan-tuan, sebab tu kalau ada kemampuan tuan-tuan, kita memang kena buat ibadah kurban. Tak boleh simpan duit. Kita memang mampu. Tuan-tuan, memang Nabi sebut dalam satu hadis, tak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain menumpahkan darah. Dan Nabi sebut apa? Nanti ia akan datang, haiwan-haiwan yang akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Maknanya tuan-tuan, Allah nak beritahu sebenarnya daging tu bukan untuk Allah pun. Allah tak perlukan pun daging tu. Darah tu pun, tumpah tu pun bukan untuk Allah. Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Tapi kenapa Allah perintahkan korban daging tu? Untuk menyembelih rasa memiliki. Bila sudah menjadi hamba, akhirnya Nabi kata apa? Akan bersihlah jiwa kita. Sepatutnya bila kita buat ibadah korban, makin bersih hati kita. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa nak buat ibadah korban, nak bersih hati, bersih jiwa, yang mampu buat ibadah korban. Sepatutnya kita dah simpan dah. Okey, contohlah tahun ni tak dan, contohlah tak mampu. Kita kena menabung dah ni.
tahun depan aku mesti nak korban. Simpanlah duit sikit dapat satu bahagian pun jadilah. Sebab aku dengar dai sebut, Nabi bagi tahu dalam hadis, siapa-siapa yang berkorban ni Allah redha dengan dia, Allah cuci jiwa. Kita mungkin istighfar kita tak banyak, kita punya semayang mungkin tak khusyuk, kita punya sedekah mungkin kurang, tapi inilah cara untuk membersihkan jiwa kita. Tuan-tuan perempuan, saya tak tahu lah masjid ni masih buka lagi ke tawaran untuk nak buat korban ke, saya tak tahulah. Tapi kalau ada peluang, ada kemampuan, kalau dah tutup masjid, dah tutup, dah tak ada dah. Dan kalau kita dengar ada juga korban kat luar negara, tuan-tuan, ambillah peluang untuk kita berkorban, sebab pahalanya dia datang balik kepada kita. Dan daging korban ni pula, lepas kita korban, kan kita kena bagi dekat asnaf, kan kita bagi pada fakir miskin, dan juga mesti ada bahagian untuk kita juga, mesti kena ambil juga. Dan Nabi sebut apa? Maka makanlah sebahagian daripada haiwan korban, dan sebahagian lagi berikanlah untuk orang yang sengsara dan fakir. Supaya apa? Supaya kita ni dapat cuci jiwa kita. Jadi